Tabungan ni maksudnya duit simpanan lah. Kalau kita nak pakai duit, kita ada duit yang boleh dicairkan dalam segera lah. Antaranya dalam akaun bank. Duit dalam akaun bank. Mungkin dalam fixed deposit. Mungkin dalam ASB. Ataupun tabung haji. Itu pun tabungan. Emas. Ini adalah tabungan. Pada saya ini semua tabungan. Terpulang kalau ada pakar kewangan cakap ini pelaburan, ini terpulang. Dia tak kisah nak define apa, yang penting kita miliki berapa banyak. Dia bukan berapa pandai kita explain. Yang penting kita ada benda tu, kita memiliki benda tu. Okay? Jadi pada saya ini adalah semua tabungan. Kalau kita emergency, ini adalah duit, ini adalah duit. ASB tabung haji pun duit yang kita boleh gunakan segera. Emas pun duit. Nak pakai duit boleh jual ataupun pajak untuk dapatkan tunai yang segera. Okay? Itu tabungan. Okay. Harta ialah apa yang memberikan cash flow. Cash flow. Cash flow ni ialah apa yang membuatkan duit masuk ke poket kita. Okay. Cash flow ialah apa yang membuatkan duit masuk ke poket kita. Okay. Contoh, rumah. Okay. Yang ada sewaan. Yang rumah ada income sewa. Kan ada income kan. Rumah yang boleh disewakan, bukan rumah duduk sendiri. Rumah duduk sendiri kalau kita mati baru jadi harta. Harta waris kita, bukan harta kita lah. Selagi kita hidup, selagi kita tak boleh bayar, rumah tu bank punya. Kena bayar baru boleh duduk, tak boleh bayar bank ambil balik. Okay. Rumah yang boleh disewakan dengan sewaan yang berbaloi. Okay. Seterusnya, apa dia lagi? Tanah yang mendatangkan dia ada hasil. Perempuan apa lagi? Memiliki bisnes yang boleh jalan sendiri. Termasuk dalam bisnes ni, termasuknya adalah bisnes public goal. Tuan-puan nanti belajar macam mana bisnes public goal boleh dijadikan harta. Kita build up sekali, anything happen, kita boleh dapat income berterusan, bahkan mati pun income tu boleh diwarisi. Okay, ada satu buku yang tajuk dia Persaraan Buat Umi, buku terbaru. Itu tentang kisah murid saya nama Abdul Rahman Ismail, meninggal dunia bulan September. Hingga hari ni mak dia pun masih mendapat pendapatan yang sangat besar, besar. Seolah-olah mak dia mewarisi passive income 20 buah rumah sewa. Okay, tuan-puan kena belajar. Yang dah jadi penyimpan emas, jadi dealer public gold, belajar macam mana public gold ni pun boleh jadi aset kita, boleh jadi harta kita. Okay.